Boleh berniaga. 1 bulan tau duduk dalam tau. 1 bulan, 3 bulan lebih kurang. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Baru-baru ini, Obs Pewa yang dijalankan oleh JPJ Johor berjaya memukat ramai warga asing dan parti yang menunggang motosikal secara haram. Ramai yang kantoi tak ada lesen, tak ada cukai jalan, malah ada yang guna motosikal curi atau pinjam. Dan ada juga yang menggunakan nama orang lain untuk membeli motosikal. Ada juga di antara mereka yang buat muka tak tahu apa, siap bagi alasan datang kerja sahaja. Tapi undang-undang tetap undang-undang. Siapapun kalau langgar tetap kena tahan. Operasi ini bukan nak aniaya sesiapa, tapi nak jaga keselamatan jalan raya. Bayangkan kalau mereka ini langgar orang. Nak claim insurans pun tak lepas. Tapi yang lawaknya bila kena tahan, ada yang buat muka blur macam baru bangun tidur. Kadang terfikir juga, kalau semua warga asing boleh bawa motosikal sesuka hati, apa jadi dengan rakyat tempatan yang ikut peraturan? Sebab keselamatan jalan bukan benda main-main. Boleh berniaga. 1 bulan tau duduk dalam tau. 1 bulan, 3 bulan lebih kurang macam. Okay, ni dah sama lesen belum? Tambah minyak. Ada lesen belum? Tak ada. Ni belum. Ni motor siapa? Ni belum kan? No. Belum. Melayu punya. Sewa ke apa? Belum. Beli dengan dia ke sewa? Kat dia kat sana. Dia Melayu mana? Mana orang? Seorang je. Dari semua orang tu. Seorang je. Okey, letak balik handphone. Kau dah bagi kucing tu? Kau ni aku Melayu boleh. Aku kira 2 kali je tau. Dah cukup kan? Belakang. Sudah berapa tahun duduk sini? You punya nombor apa? Dah berapa tahun? Ha? Apa yang dah kena saman? Helmet. Bukan. Helmet dan Saman belum ah? dalam handphone ada pasport. Dalam 23. Tak mana apa?